Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di IPC, It's Faizal Channel. Okay, video kali ni saya nak kongsikan pada korang. Saya nak pergi Melaka selama 2 hari 1 malam. Okay, kita nak tengok apa yang kita boleh buat dan kita boleh makan dekat sana selama 2 hari 1 malam. Video kali ni pun tak ada ride, tak ada menggunakan motor. Okay, sebab saya bawa family. Alright, so pagi tadi lebih kurang pukul 7 macam tu, lepas subuh kita orang siap-siap kemas-kemas apa semua. Okay, pukul 7.05, 7.10 macam tu saya bergerak daripada rumah saya di Rawang. Okay, lama juga guys, sebab pagi tadi kan hujan lebat tau. So sekarang ni Alhamdulillah tadi pukul 10.15 saya dah sampai di Roti Carnivore ni. Okay, saya dengar lah kan kat sini makanan dia viral. So saya tengok daripada review daripada YouTube dan recommended daripada kawan-kawan. So saya nak rasa kat kedai ni. Alright, jom guys. Kalau tak nak tu apa saja? Maksudnya nak kopi O madu. Kopi O madu. Sedap tak? Kopi O madu. Pernah tak order macam tu? Ada, biasa tak limau je. Oh ya? Yeah. Tak apalah, buat je lah yang tu kopi madu tu. Okay. Ni untuk gearbox. Ni roti pahlawan Melaka yang tadi tu. Atas set dengan wadah. Ni sarang burung double Ni kari. Lagi satu Ni kari di sana. Aku buat atas sini. Ya. Sama lagi satu. Lagi hijau. Kuai apa? Nah ni. Tak cat. Jadi ambil gambar video. Video. Ambil gambar. Roti Carnivore. GOTT1. Okay guys, Alhamdulillah settle dah breakfast kami di kedai Roti Carnivore. Okay, saya ni sebenarnya susah nak bagi review pada makanan-makanan yang sedap dan yang tak sedap. Tapi kedai tadi saya makan, hoi, memang padu guys. Macam saya makan roti canai gearbox. Memang sedap. Serius, saya recommend lah korang. Memang sedap lah. Saya ni bukan review makanan tau, tapi saya boleh recommend menu dia. Lepas tu ada yang order roti canai pahlawan, dia bagi ayam. Lepas tu ada yang order roti canai sarang burung. Sedap guys. Lepas tu teh tarik madu. So korang boleh datang. Okay guys, sekarang saya di Masjid Al-Azim, di mana saya pun tak pasti, tapi dia berhadapan dengan Open University Malaya. Saya tadi kan breakfast kan, so lebih kurang dalam pukul 11 lebih macam tu. Saya singgah sekejap dekat MITC. Lepas saya singgah MITC tu, pergi Maidin, adalah beli barang sikit. Saya nak datang kat sini 45 minit guys. Masya Allah guys, memang Melaka punya traffic light memang lama guys. Hai, ya Allah ya Tuhanku. Satu traffic light pun saya ingat ambil masa 4 minit 5 minit agaknya kan. Okey, tapi tak apa. Yang penting selamat sampai lah. Cuma itulah, kalau ikut pada kilometer tu dekat aja, tapi ikut minit lama lah. Jadi 40 hingga ke 45 minit. Okey guys, ni masjid
Saya akan solat di sini. Ada ke saya punya subscriber yang tinggal dekat sekitar ni yang ada solat dekat masjid ni juga? Kalau ada, cuba korang komen. Okay, so lepas solat kita orang akan pergi lunch. Lunch dekat mana? Korang stay, tengok lagi video ni sampai habis. Itu pusat Islam Melaka. Ni masjid. Salah. Saya salah guys. Okay guys, Alhamdulillah settle solat Jumaat di Masjid Al-Azim. Sedikit perkongsian guys. Masjid ni, alright, masjid ni dia berhampiran dengan Bandar Melaka. Lebih kurang 3 km je daripada sini. Okay, dia di daerah Melaka Tengah. Okay, so kapasiti, wah inilah namanya info guys. Kapasiti ataupun dalam satu masa lah, masjid ni boleh menampung seramai 10,400 orang, lebih kurang macam tu. Dan 700 untuk wanita, dan yang selebih tu 9,700 lebih kurang macam tu untuk lelaki. Masjid ni dia luas tau guys. Sebab apa tau? Dia tak ada tiang-tiang kecil tau. Dia ada tiang-tiang yang besar, tapi jauh. So sebab tu masjid tu dia nampak luas saja. Lepas tu masjid ni pula dibina pada tahun bulan Mac tahun 1984, tak silap saya. Kalau salah korang tolong betulkan. Okay guys, untuk info 2 hari 1 malam saya stay di residensi Seri Serindit. Okay guys, ni saya nak lunch dulu di Asam Pedas Osamin, berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Teluk Mas. Alright, jom kita rasa asam pedas Melaka guys. Tolong ketengahkan tiket ni. Alhamdulillah settle dah makan dekat kedai apa ni, Osamin Asam Pedas. Kalau review makan kan, tadi pagi saya makan dekat Roti Canai tu kan, tapi kat sini saya pun nak review jugalah. Boleh lah. Sekarang saya berada di Masjid Selat Melaka. Video hari tu saya ada ride datang kat sini, tapi solo ride kan. So disebabkan saya datang malam hari tu, saya tak dapat nak tengok view dekat sini lah. So sekarang ni baru pukul 4 lebih kan. Saya belanja korang view dekat Masjid Selat Melaka. Okay, kat sana belakang tu. Cantik. Naik rem sana. Alright. Jom, Mak. Terima kasih. Boleh ni. Dia tengok siapa yang buat keputusan yang benar. Tak kira lain dah. Saya sudah pergi. Bermodalkan RM50. Salah lah dia. Kita kena lalu bawah, bukan lalu atas. Wow, cantik lah guys.
Hari tu saya datang malam. So tak nampak apa-apa lah. Ni dah datang waktu petang macam ni. Memang cantik guys view dia. Ya Allah, cantiknya. Okay guys, ada sedikit perbincangan dekat belakang ni. Ada masalah bau yang kurang selesa dekat belakang tu sebenarnya. So scan sorang-sorang bau tu punca daripada siapa. Dia bukan bau busuk, dia cuma bau macam tak selesa lah. Macam bau peram macam tu tau. Bau macam lembab. Bau? Betul ni. Apa dia? Yang ni pula. Kenapa kau pun apa? Kenapa? Tak, dia bukan macam kau ni macam basah bau basah. Cuba ni kot. Alang rasa kau tak kata Alang tak tahu tudung kata apa nak tudung. Apa dia Alang itu tak. Kenapa? Kau pun ada bau ke? Tak ada. Tak ada bau. Aku tak ada. Aku bau je. Tak ada. Anak makan dari hujung. Ini Ni dia ada. Tahu sebab lagi satu tudung ni kau dah lama tak pakai je. Ni baru keluar almari. Bau lipas sikit. Tudung dia bau lipas sikit. Oh ya dia ni. Kan bau kan? Bau lipas. Lepas tu kau pakai lepas tu dia dah bercampur dengan bau ni. Sebab dudung lah. Kotak kau kenapa? Basah. Bau. Dia membeli minyak. Kau tudung kau tak ni? Tengok. Tak ada. Kembang tudung. Asyik. Benda tu dah melekat. Tak, rambut tapi sebab kau dah pakai tudung, kau panas, dia dah bersatu. Bagi kita. Okey, jom kita ronda dekat bahagian belakang pula Wow, cantik guys. Ui, Masya Allah. Malam hari tu saya datang kan, saya datang malam hari tu, naik motor. Saya tak dapat pun view ni guys. So ni memang betul-betul rezeki saya lah guys. Lagipun saya bawa family kan. So okey lah. Ada ikan. Alah, kau mesti tak nampak ikan kan. Tu ikan. Tu. Tu. Ikan. Sikit-sikit. Mana? Wow. Ikan tudak kaki panjang. Okay guys, sesiapa yang belum pernah sampai lagi dekat Masjid Selat Melaka ni, korang datanglah kat sini. Hari tu saya sempatlah solat di dalam Masjid Selat Melaka ni. Memang cukup selesa guys. Salam Abah Lu. Kawan.
Okey guys, sekarang saya berada di Kelebang. Disebabkan hari ni hari Jumaat, dia tak ramai orang tau. Seronok guys. Okay, durian. Baru balik guys, makan dekat Menara Condong. Video yang ni sebelum ni kan. Aduh, okey, jom jalan-jalan. Apa dia? Bukan diri sendiri. Apa dia? Sembang kacip. Itu humor dia. Dia nak cerita tapi dia bergelak. Aku tak faham. Contoh. Ya Mak, bismillah Pak. Makan banang-banang saja Mak. Dah rapat dulu kami ada berbual. Sekali cheese boleh. Yang mana nak? Biasa campur 5. Bang, dia punya tu ada juga. Lemon semua ada. lemon kita bagi sos. Tak ada, nak makan tak ada tempat Ya. Kita sedut sekarang je lah. Kan? Boleh lah. Ambil 5 saya nak. Belum. Sejuk dia punya ni sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ni dia senang je. Dia guna tangan dia. Apa semua macam oh, kita boleh tak lagi weh. Kalau order banyak. Oh. Kilo naik. Tak sakit kepala. Oh. Ni apa ni Ten? Mochi gemuk. Flavor? Ada mango, kunafa pistachio, coklat, matcha, tiramisu dan juga Nutella. Berapa ringgit? Kita 10 je. RM10. Okey. Siapa yang makan cheese tu? Ambil lah, ada lagi satu. Yang makan lah. Ada lebih yang makan. Okey guys, dekat sini ada sewa kerusi guys tapi itulah, kalau tak nak sewa pun boleh, nak sewa pun boleh, terpulang kepada korang. Lepas tu jom kita tengok harga ATV terbaru guys. Ni sewa ATV. RM35 15 minit. Okey, jom. Okay guys, so saya tak adalah main sebab ada aktiviti lain lagi. Malang garang, takut tak sempat pula. Bila dah makin petang ni makin ramai orang. Tadi mula-mula saya sampai tadi tak ramai macam ni. Okay, so mungkin lagi petang ni dan malam ni lagi ramai. Besok orang cuti kan. Okay guys. Saya Bangan. Aku dah bajet.
Kalau kita nak tambah macam mana? Rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Sebab ikan bakar memang dia lambat SPM. Dulu apa kata kita ni kan? Kita belah kan? Mana kau guna pakai tangan? Dia dah buat dah. Sebelah-sebelah. Boleh. Bahagi-bahagi. Letak lagi. Ini ambil. Tak, kau tak habis dia tak ni. Angah nak nasi Angah. Ni. Pukul aku nak pukul di mana? Jari tu. Tolak lah dia. Fakset kata. Oh ya ke? Ada. Boleh campur. Habis dah. Ada. Tu nak jatuh. Sudu sayur. Itu sudu sayur. Cakap Jin. Cakap ngalang. Dah cukup. Mama ada pakai mana? Tak, nanti buat YouTube tunjuk kat Cik Ana. Ya. Lepas tu tengok dekat rumah ni. Boleh Lubang hidung kau habis. Saja. Boleh? Boleh. Satu Ni Okey, terima kasih. Ni untuk orang ni untuk orang ni apa? Resdung. Nak try. Nak try boleh lah. Dia soft je bau dia. Okay guys, sekarang saya berada di Menara Tameng Sari. Dah kenyang makan tadi, jalan-jalan kejap lah sebelum balik tidur. Sebelum saya terlupa, okay, makan tadi dekat Medan Ikan Bakar, apa nama dia? Muara Sungai Duyung. Muara Sungai Duyung tadi. Actually kita orang dah makan dah beberapa kali. So far dekat situ memang tak pernah mengecewakan lah. Alhamdulillah. Alright. So sekarang Bridge Walk. Ini bakar ni kicap. Lega. Scan lagu apa ni? Tak dapat. Kenapa kita patah balik? Bukan jalan ni? Tak nak? Patah balik? Baru dah sana tengok nak tengok. Oh ya. Suasana malam guys. Ada bunyi dah. Tadi dah makan dah. Makan lagi. Nak min satu set. Jagung satu. Padu guys. Makan aiskrim goreng pula. Min apa dah? Belilah apa-apa. Kitchen cream, coklat chip, beli apa tu? Ni lagu-lagu abang. Pasal cookies.
Ada kat depan. Diorang nak tengok hantu lah. Hantu Pontianak. Balik KL ni, kalau cek gula, cek kolesterol, lagi cek apa lagi? Berat badan, semua naik. Out punya. Semua makan. Ni baru 1 hari. Belum esok lagi ni. Esok Serawa durian. Esok Serawa durian. Okay guys, tadi pergi dekat jambatan dekat sana tu kan ada hantu kan, diorang pakai pakaian hantu. So malam ni hantu tak ada, hantu tak datang pula. Okay guys, so setakat ni video pada malam ni. Okay, kita sambung esok pula. Kat rumah kita. Oh ada Tengok ni monyet berjoget. Mana ada, KL tak ada. Ada kat Melaka je. Okay, ready? Lagu untuk kat rumah kita. Monyet berjoget. Dulu ada kat Norma, gadis ayu anak Pandura, adu manisnya. Dia pandai berdandan, dia cantik sekali, dia juga senang kan dia tackle kita. Senang kan dia tackle kita dengan hijau-hijau tadi dah. Cute lah. Macam mana boleh tadi? Jom masuk saya pandang. lewat depan rumahku, ditegur dia malu. Ya Kak Norma, ya Norma, engkau aku mau sangkut dekat sini pula. Bukan depan Kak Norma, kita kerusus kawin. Terima kasih Kak Lupo. Sisi Kak Norma ya. Oh nampak dia senyum. Okay guys, pagi ni kita orang nak mandi swimming pool dulu sebelum kita orang nak balik Kuala Lumpur. Dekat tempat yang saya stay ni, dia ada court badminton, dia ada swimming pool, lepas tu dia ada ni gym pun dia ada. Gym pun dia ada dengan basketball. Futsal court pun ada. Okey, kita tengok servis daripada Icha. Itu dia. Free play. Yeah. Icha, nanti Icha masuk kan? Icha! Yes! Kau Ci. Okey Icha. Ya, Icha masuk je. Tak masuk. Aduh, Icha. Icha, kayu ke depan je. Kayu ke depan. Baru betul. Galeri dah.
sabun apa punya tu. Dia pakai Lotion pun boleh. Okay guys, Alhamdulillah sekarang saya berada di Kuala Sungai Baru Daripada Serindit nak datang ke Kuala Sungai Baru ni ambil masa 1.5 jam guys. Macam biasa guys, traffic light dekat Melaka ni tidak pernah mengecewakan kami, tidak pernah mengecewakan saya. Satu traffic light ambil masa lebih kurang 4 ke 5 minit. Memang betul serius betul ke orang Melaka? Cuba komen. Alright, so sebenarnya selepas kita orang dah check out daripada homestay tu, kita orang nak pergi ke Masjid Tanah. Okay, nak pergi ada rumah saudara mak mertua saya lah kan. So dah jadi kisah lain pula. Sekarang ni berada di Kuala Sungai Baru. Rezeki hari ni, okay, ada sedikit jamuan. So kita orang singgah kat sini dulu lah. Aduh, baru nak masak, dah habis. Siap masak dah. Kari kambing. dia tak jual nama dia away pun. Sebab dia Kisahnya kan hantar ke mana? dia memang dia buat orang ingat dia. Kita lelaki kan, semua kena buat, betul tak? Kita bukan takut orang rumah kita, betul? Kita buat je. Kita gangster. Gangster mesti kena sidai baju. Tak ada hal tu. Dayang. Dia tahu Dia pun sama. Betul-betul awak bagus ada. Nak ucapkan terima kasih lah kepada korang semua. Okay, sudi menonton video saya sampai sekarang. Okay, tadi saya makan dekat rumah saudara ataupun wife saya punya saudara lah. Okay, masakan dia macam biasa guys, masakan orang kampung, memang tak pernah mengecewakan. Kari dia, sambal dia, memang terbaik guys. So video ni more pada family trip lah. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ni guys. Melaka panas guys. Masjid ni telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Sultan Baginda betul lah. Apa dia? Nenek? Habis macam mana? Long? Mana aku tahu? Kau pakai dua-dua tak? Sebab tu langkah bau. Yang risau Alang dah bau dia dah. Bau basah. Cuba ni kot. Tak, rambut tapi sebab kau dah pakai tudung, kau panas, dia dah bersatu. Bagi kita.